kedatangan sokongan SMK Lengyu yang dihormati YDP PABG Encik Zulman bin Muhammad serta ahli jawatan kuasa PABG dan pengusaha kantin Puan Farah dan Cik Kamsani serta seluruh ahli keluarga. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis jamuan sambutan Hari Guru 2025 dengan tema Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Sidang hadirin sekalian, menandatangan tanda kerendahan, lafaz bismillah memperkukuh tautan, doa di pohon penuh harapan agar majlis mendapat keberkatan. Dengan ini majlis dengan sukacitanya mempersilakan saudara Muhammad Afif Hazrik bin Zulman untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, pada petang yang berbahagia ini kami panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepadamu, Ya Allah, kerana dapat berkumpul dan berhimpun untuk sama-sama menyambut majlis Hari Guru 2025 di tempat yang indah ini. Kami bermohon dan bermunajat kepadamu, mudah-mudahan majlis ini akan mendapat keredaanmu dari awal hingga ke akhir majlis. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Sattar, Ya Fa'alul lima yurid. Sesungguhnya tugas sebagai guru adalah tugas yang mulia dan murni sepanjang zaman. Justru itu kurniakanlah kepada guru-guru sekolah menengah kebangsaan Lingyu ini hati yang ikhlas dalam menyempurnakan tanggungjawab yang berat ini sebaiknya. Lorongkanlah hati guru-guru ini sebagai agar menjadikan seluruh aktiviti dunia pendidikan sebagai ibadah mengharapkan rahmat dan keredaanmu semata-mata. Ya Allah, Ya Mudabbiral Amri, pada saat dan detik ini kami hulurkan tangan pengharapan memohon ihsan dan pimpinanmu agar engkau anugerahkan rasa kasih sayang kepada barisan pendidik yang budiman terhadap anak-anak didik mereka sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi anak-anak mereka sendiri. Kurniakanlah kepada mereka sifat kesabaran, ketabahan, semangat pemuafakatan dan semangat juang yang tidak mengenal erti putus asa dalam memikul tanggungjawab sebagai seorang pendidik yang berusaha menyumbang tenaga, idea dan kepakaran demi meningkatkan kualiti akademik dan kurikulum pelajar-pelajar sekolah menengah kebangsaan Lingyu khasnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah limpahan rahmatmu kepada guru-guru terdahulu yang telah meninggalkan kami. Semoga jasa yang mereka taburkan menjadi mutiara berharga untuk generasi seterusnya. Hanya kepadamu kami berserah dan memohon pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Encik Hafiz Hazrik dengan bacaan doa itu tadi. Baiklah, majlis mempersilakan Wakil Pengusaha Kantin Sekolah Menengah Kebangsaan Lengyu, Cik Nurul Najwa binti Kamsani, untuk memberi ucapan dan kata-kata haluan. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Lengyu Encik Rosli bin Muhammad Hussein. Yang dihormati Barisan Pentadbiran Penolong Kanan 1 Encik Farid. Yang dihormati Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Puan Nurul Lailawati. Yang dihormati mantan penolong kanan ko-kurikulum Cikgu Safri, guru-guru kanan mata pelajaran serta kaki tangan sokongan SMK Lengyu. Yang dihormati YDP PIBG Encik Zulman bin Muhammad serta ahli jawatankuasa PIBG. Saya, Nurul Najwa binti Kamsani, mewakili ibu saya, pengusaha kantin SMK Lengyu, mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang sudi meluangkan masa ke majlis jamuan Hari Guru petang ini. Kami sekeluarga amat berbangga kerana selama kami berada di Cafe School, boleh dikatakan semua guru-guru, kaki tangan dan pelajar yang berada di SMK Lengyu dapat memberikan kerjasama yang baik dan berkongsi rezeki kepada kami sekeluarga. Sekali lagi kami berbesar hati mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang memberi tunjuk ajar dan memberi teguran segala kesalahan kami semasa berada di SMK Lengyu. Akhir kata, Cafe School tersergam ayu. Datang Cik Mona membeli sirap selasih. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Guru. Tak lupa juga ucapan jutaan terima kasih. Terima kasih Cik Nurul Najwa binti Kamsani. Menggigil jari dia, macam nak lafaz akan nikah. Menggeletor. Aku ikut sekali menggigil. Baiklah, maaf saya selit sikit. Kita jangan serius sangat, boleh? Baik, kita diteruskan lagi majlis dengan persilakan Tuan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Lengyu Encik Rosli bin Muhammad Hussein untuk memberi sepatah dua kata. Sepatah dua kata. Dah habis yang tadi kan? Tak rakam ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang dihormati Pak Farid bin Hashim Penolong Kanan Pentadbiran, dihormati Puan Nurulawati binti Haji Awang Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, mantan PK Koko yang kini menjawat jawatan penolong kanan di SMK Taman Seri Saujana. Yang dihormati Encik Zulman bin Muhammad yang dipertua di IPG SMK Lengyu bersama barisan AJK-nya, guru kanan mata pelajaran SMK Lengyu. Kemudian yang dihormati juga barisan wakil kepada AKP, wakil kepada kebersihan, kemudian ada ramai ni saya tengok ni kan. Dan juga yang dihormati yang sponsor kita pada hari ini, okey, Puan Encik Kamsani dan juga Puan Dang Anom sebenarnya namanya, tapi kita panggil Puan Farah dan keluarga yang sponsor kita untuk sempena Hari Guru. Dan kemudian anak-anak pelajar, guru-guru SMK Lengyu yang turut hadir bersama menjayakan program pada petang ini. Terima kasih. Dan juga anak-anak murid SMK Lengyu, wakil lah yang turut serta. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia dan rahmatnya pada petang ini. Nampak macam dah banyak perkataan kita sebut Tadi kata 3 patah kan. Okey, diberi keberkatan dan nikmat yang tidak terhingga. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Abang Tanjak yang segak bergaya. Terima kasih kepada pembaca doa Cik Afif,
bin Zulman, anak YDP, okey, dan juga penglibatan secara langsung tak langsung semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, jadi saya sewakil kepada guru-guru ingin mengucapkan sekali lagi selamat Hari Guru kepada semua guru-guru SMK Lingyu yang diraikan pada hari ini. Dan saya sangat berbesar hati, berbangga dan nak ucap penghargaan terima kasih sangat-sangat terhadap pengusul kantin kita yang pada hari ini sanggup untuk membawa kita ke tempat yang sungguh istimewa pada saya lah. Okey, sepatutnya minggu 2 minggu lepas saya dah datang. Pengetua SMK Bandar buat majlis. Di sinilah first time saya datang dan kali ini kali kedua meraikan pengantin. So hari ini tuan-tuan saya anggap pengantin-pengantin lama lah yang diraikan bersama-sama. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, saya kena bercakap banyak sikit ni tuan. Okey, alhamdulillah, sepanjang tahun 2024 ada satu kejayaan, kecemerlangan, keistimewaan yang diraih oleh guru-guru. Saya ingin berkongsi sedikit lah. Okey, untuk 5 tahun pencapaian sekolah, untuk tahun 2024 pencapaiannya adalah pencapaian yang terbaik. Okey, dengan mendapat 100% LMS, kemudian 5.19 kita punya grade purata sekolah. Okey, maksudnya kita telah bermula dalam tempoh 5 tahun tu, penurunan berlaku dalam tempoh 3 tahun. Okey, kalau saya ambil kira saya datang ke SMK Lingyu pada tahun 1 Oktober 2023 dengan LMS 100%, GPS ataupun grade purata 5.99. Tapi pada tahun 2023 kita berjaya menurunkan grade purata kita kepada 5.40, dengan tetapi penurunan kepada LMS kepada 97.22. So kemudian dengan usaha dan tekad oleh guru-guru yang tidak pernah putus asa dan iktizam untuk menaikkan nama sekolah dan juga memberi satu penghargaan, okey, kita berjaya pada tahun 2024 mencapai 100% balik dalam perusahaan LMS dan juga mencapai pencapaian 5.19, kenaikan sebanyak 0.21%. InsyaAllah pada tahun ini kita usahakan ETR kita ialah 5.0, tapi kita cuba nak capai di bawah 5 lah, insyaAllah. Baik, jadi saya ingin berkongsi 3 hari yang lepas di Johor Plantation Commerce Center, majlis apresiasi yang dianjurkan oleh pejabat pendidikan daerah Kota Tinggi. Okey, jadi di situ semua pengetua-pengetua yang diraikan sempena kejayaan dalam SPM. Kota Tinggi mencapai kejayaan 3 tahun berturut-turut untuk peningkatan daerah. Walaupun berada di tempat ketiga, tetapi GPS dan juga purata grade daerah meningkat. Jadi dekat situ menampakkan komitmen keseluruhan warga pendidik di Kota Tinggi ini yang sentiasa berusaha untuk meningkatkan prestasi dari tahun ke tahun. Yang tu saya sangat puji kerana saya datang daripada daerah yang lain. Jadi kat situ saya nampak satu semangat kerjasama, setia kawan dan juga saling bantu-membantu. Okey, sentiasa wujud di kalangan guru-guru di daerah Kota Tinggi. Tahniah dan syabas saya ucapkan, dan mungkin akan jadi bekalan untuk saya nanti kalau saya dapat kembali ke Johor Bahru semula, insyaAllah. Okey, maksudnya Johor Bahru pun berada di bawah Kota Tinggi untuk yang sepanjang tempoh ini. Okey, jadi satu usaha, satu peningkatan yang sangat dipujilah. Baik, bukan setakat kurikulum tuan-tuan, kita juga mencapai pencapaian pada tahun lepas dengan 89.67 kehadiran, dan tahun 2024 kita dapat meningkatkan kehadiran pelajar-pelajar daripada 89.67 kepada 91.4%. Maksudnya sekolah kita tidak disenaraikan sebagai sekolah fokus kehadiran. Alhamdulillah, dan pencapaian kita target 91 tu dah melebihi, dan insyaAllah kita akan cuba tingkatkan pada tahun ini. Tidak lupa juga dalam unit co-curriculum, kita juga mendapat sijil penghargaan yang telah diadakan pada hujung tahun yang lepas, iaitu peningkatan prestasi
PJSK dan dengan mendapat pengiktirafan lonjakan sarjana, maksudnya melebihi 3 mata lah. Okey, jadi itu pun satu penghargaan. Maksudnya SMK Melayu sedang bergerak dalam satu laluan yang cukup lurus dan benar untuk kejayaan, demi kejayaan yang kita akan capai. Ini semua tidak akan berlaku sekiranya tanpa usaha daripada guru-guru. Sebab tu hari ini saya ingin mengucapkan tahniah, syabas dan penghargaan yang tidak terhingga kepada seluruh warga SMK Lingyu. Baik, dalam masa yang sama saya juga ingin mengucapkan tahniah dan penghargaan di atas sumbangan, sokongan dan juga kerjasama yang sangat erat dan juga padu daripada PIBG SMK Lingyu yang diketuai Encik Zulman. Tahniah. Okey, tanpa sokongan daripada pihak PIBG dari sudut kewangan, dari segi sokongan dan juga bantuan kerjasama, tidak mungkin kita akan dapat mencapai kejayaan seperti itu. Jadi insya-Allah pada masa akan datang kita akan cuba perbaiki, tambah baik dan usahakan yang lebih baik. Baik, jadi dalam masa yang sama kita juga sebenarnya meraihkan kejayaan pihak kantin kita yang diketuai oleh Encik Kamsani dan juga Puan Farah. Kalau dulu mereka dapat prestasi B, kali ini mereka dapat prestasi A. Tahniah pada Puan Farah dan juga keluarga di atas inisiatif dan juga kerjasama yang selalu diberikan, dan saya sangat salutlah. Okey, hari ini beliau bersedekah untuk guru-guru. Mungkin insya-Allah nanti akan ada yang akan dapat lebih ditambahkan dari rezeki mereka. Okey, kemudian sepatutnya mereka dah dapat pada tahun lepas A, tapi sebab sedikit technical, so tahun ni memang dah confirm dia dapat A. Baik, jadi saya sebenarnya pun nak ucapkan tahniah dan terima kasih pada Puan Farah dan keluarga. Sebab apa? Sebab kerana mereka masak makanan yang sihat, makanan yang baik, makanan yang memberi manfaat untuk anak-anak. Akhirnya mereka tumbuh dengan besar, dengan normal dan kemudian mendapat prestasi cemerlang. Tahniah dan terima kasih pada pihak kantin juga. Jadi hari ini kita akan meraihkan semua yang hadir untuk memastikan pada tahun 2025 ni kita mencipta kejayaan yang lebih cemerlang. Sebenarnya kita boleh dan kita yakin boleh. Kerja yang cemerlang pasti akan mendapat imbalan yang sesuai dengan keadaan itu. Okey. Jadi saya pun dekat pejabat saya dah ubah daripada suasana rumah kampung, saya dah renovate jadikan dia apartment. Okey, nanti kalau ada kesempatan sudi-sudi dah datang, kita sama-sama duduk di apartmen yang baru, bukan saja di tempat pejabat pengurusan tetapi di pejabat Cik Zali dan juga Haji Azizah pun kita renovate, kita jadikan dia sesuatu yang menarik. Sebab itulah front face sekolah. Okey, kita cuba sedaya upaya dengan landscape untuk tambah baik bila orang datang seronok dan kemudian menjadi satu image yang besar untuk kita. Sebab kita nak anak-anak kita nanti menumbuh besar dengan kejayaan, dengan kecemerlang. Kita perlu tunjukkan contoh-contoh yang terbaik, insya-Allah. Jadi itu yang kita cuba usahakan dan alhamdulillah setakat ini dia berjalan dengan lancar dan seperti yang kita rancang. Baik, rasa macam dah banyak lah pula sampai Abang Tanjak pun dah tengok jam dah kan. Okey, jadi saya pun tak nak ambil kesempatan. Akhir sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana kehadiran tuan-tuan pada hari ini, menyemarakkan, memberi sokongan, memberi semangat pada guru-guru SMK Lingyu di tahun 2025 ni untuk lebih berusaha, lebih mencipta kejayaan dan juga pencapaian pada masa akan datang, insyaAllah. Akhir kata saya doakan pihak kantin yang sponsor kita makan pada hari ini, guru-guru, PIBG dan juga pihak pentadbiran untuk sentiasa diberkati oleh Allah SWT, beri kesihatan yang baik, kemudian dalam lindungan Allah SWT. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan yang diberikan oleh Tuan Pengetua itu tadi. Saya tengok jam dia, saya macam rosak tidur. Tak apa. Sampai malam pun boleh. Untuk sekolah mendengar Lingyu sampai malam saya benarkan. Tak ada masalah.
Ada sang-sang yang dinantikan. Baik, kalau Tuan Pikat Comara buat lemlah bara bakas lasi, sudilah sekalian